Siapa yang berumur 40-an, ini bukan lagi waktu untuk anda relax. Jika anda masih tiada tabungan, hutang masih banyak dan pendapatan masih lagi tahap kais sebulan makan sebulan, anda wajib belajar ilmu kewangan secepat mungkin dan berbagi kewangan dengan segera. Selagi anda masih ada kudrat untuk bekerja dan berusaha, masih belum terlambat lagi. Tetapi kaedah ini tidak ada jalan pintas. Buat perkara yang betul dari sekarang, dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, kewangan anda akan berubah. Saya kongsikan 10 prinsip kewangan yang wajib anda ikut. 1. Disiplinkan diri menabung sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan setiap bulan. 2. Simpan dulu belanja selebihnya. Jangan tunggu duit lebih baru nak menabung. 3. Sentiasa hidup di bawah paras kemampuan. Bukannya ikut kemampuan, apatah lagi ikut kemahuan. 4. Berpada-padalah dengan hutang. Jangan sesekali berhutang kecuali pada perkara yang benar-benar jadi keperluan mendesak. 5. Jika perlu membeli sesuatu dan perlu bayar secara angsuran, bermakna anda masih belum mampu. Menabung dahulu, apabila cukup duit baru beli. 6. Jangan sesekali melabur kecuali guna duit lebihan daripada tabungan 6 hingga 12 bulan pendapatan. Selagi belum cukup tabungan, fokus tambah tabungan terlebih dahulu. 7. Pelaburan terbaik ialah ilmu. Baca buku dan hadir seminar kewangan. Jangan berhenti menambah ilmu tentang kewangan dan kekayaan. 8. Join circle yang betul. Circle yang sentiasa obses tambah tabungan, bina kekayaan dan lupuskan hutang. Circle ini yang akan menentukan masa depan anda. 9. Sentiasa tingkatkan pendapatan dan pelbagaikan sumber pendapatan untuk tambah tabungan. Jangan bergantung hanya pada satu pendapatan. Ke-10, setiap kali pendapatan bertambah, tambahlah tabungan. Jangan sesekali gunakan kenaikan pendapatan anda untuk tambah komitmen hutang. Semoga perkongsian saya memberi anda manfaat dan boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas.